kerajaan negeri. Hasil. Selalunya hasil kita dalam 500 juta, 600 juta. Begitu saja. Ataupun dia maksimum pada zaman kita pun dalam 700 juta tu hasil pendapatan. Perbelanjaan dah memang sedia ada, kita boleh tahu. Dan kita nak bawa bahawa peluang pekerjaan kepada anak muda, hasil kita akan tambahkan dengan sumber-sumber yang baru. Kita melestarikan alam kita tak kalut dengan mineral-mineral ini. Kita akan cari sumber-sumber yang lain. Dari segi, saya boleh bagi ambil contoh. Saya pergi ke Hyderabad, Silicon Valley, yang patutnya kita buat di Cyberjaya. Dia boleh create 1 juta rakyat, 1 juta peluang pekerjaan untuk dalam bidang teknologi IT, AI dan sebagainya. Ketua Menteri dia, Hyderabad, boleh buat. Dan dia memberi peluang pekerjaan lebih kurang 5,000. Okey. Selain kita boleh ada kuliah high-tech, kemudian kita boleh expand lagi dari segi peluang pekerjaan. Kita juga boleh menawarkan kepada rakyat negeri Kedah, contohnya penanam padi pada hari ini. Kalau saya, Datuk, saya tak lihat bagi kita no more subsidi baja, kacun dan sebagainya. Kita bagi cash kepada dia dan dia kena mengikut payuan dia punya KPI dia untuk dia keluarkan hasil dan dia dapat cash. Berbanding hari ini kita lihat bahawa sistem itu dalam kata-kata baja, racun dan sebagainya hanya berlega di kawasan itu. Baik-baik kepada petani, tapi petani mesti ikut kita punya spek. Yang ketiga, nelayan dan sebagainya lah. Dan peluang anak muda pada hari ini supaya macam tadi saya sebut, dia boleh balik-balik untuk menjaga kaum keluarga dia. Antara lainnya ialah bagaimana kita nak lihat bahawa kita didik mereka di Kedah ni, walaupun kita negeri yang dalam 2 juta itu, kegembaran macam rumah kita tu selesa. Rumah syurgaku ataupun kita punya bentuk kos tak tinggi, kita ada peluang kerja, kita boleh duduk sedawa marau, kita balik daripada bandar tu terlalu hektik, balik ke Kedah untuk bekerja dan menjaga keluarga. Dan kita hidup, orang kata smart city, kita punya dalam bidang pertanian dan sebagainya. Saya rasa itu lebih rasa selesa kita duduk dalam negeri Kedah. Lain pada itu juga,